5 tanda buasir korang dah lepas tahap ubat sendiri. Korang dah beli krim buasir kat farmasi 3 kali tahun ni, stop. Sapu krim lagi pun tak guna. Krim dan ubat farmasi memang boleh tolong, tapi untuk buasir peringkat awal je. Kalau dah lepas tahap tu, korang cuma tutup simptom-simptom, tapi penyakit tu tetap juga ada dan berjalan terus. 1. Berdarah tiap kali berak, bukan sekali-sekala saja. Ni we're talking about beberapa hari atau berminggu-minggu. 2. Ada bengkak yang keluar daripada anus dan tak boleh masuk balik sendiri. 3. Sakit sampai tak boleh duduk lama. 4. Dah sapu krim berbulan-bulan tak baik-baik. And 5, of course, luar dalam selalu kotor walaupun dah cuci bersih lepas berak. Kalau ada satu pun daripada 5 ni, farmasi dah tak boleh tolong. Buasir tahap ni perlukan rawatan daripada doktor pakar lah. Kadang-kadang ikat buasir tu saja ataupun rubber band tak cukup. Kadang-kadang perlukan prosedur yang kecil. Yang penting, tak semestinya pembedahan besar kalau datang pada masa yang betul. Carilah pakar bedah colorectal, stop gas sendiri.